Malam ni nak buat solat tarawih 20 ke 8? 8. 20 lah. 8. 20. 8. Okey, kalau macam tu kita tanya ustaz. Hai, nak gaduh-gaduh buat apa? Buat mana-mana pun boleh. Malam ni kita nak pergi tarawih mana? Jom kita tengok pilihan apa yang ada. Jom. Ana dipasang daripada Mesir. Bacaan Ana sangatlah baik. Tajwid Ana sangatlah mantap. Dan yang paling penting adalah makhraj Ana ketika membaca Al-Quran. InsyaAllah. Kita pilih yang ni. Mesti bacaan dan tajwidnya betul. Takkan ada salah punya. Saya setuju. Tapi mari kita tengok yang lain dulu. Okey. Alhamdulillah, Ana dapat kelulusan daripada Universiti Mesir dan Ana dapat sambung belajar di Turki selama 3 ke 4 tahun. Alhamdulillah. Sekarang Ana dapat 7 qiraat. Yang pertama Bayati, Hijaz, Raihan, Tintin dan macam-macam lagi. Alhamdulillah. Kita pilih imam yang ni lah. Bacaannya sedap. Confirm kita khusus dalam solat. Boleh juga. Alhamdulillah. Mungkin Ana tak dapat apa-apa kelulusan. Kalau bab-bab imam ni Ana boleh kot. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau bahan rujukan ni ustaz-ustaz sini je. Tapi kalau bab mahraj ni kekok sikit lah. Tapi kalau bab-bab bacaan ni Ana paling laju. Pilihlah Ana. Kita pilih ni. Bacaannya laju. Mesti jemaah kampung akan datang solat sini ramai. Confirm kita boleh balik awal. Yeay.